Okey, kemana kita kali ini? Kali ini kita akan ke Jogja. Seperti biasa, menaiki Asia. So, apa lagi kita jalan-jalan. Kali ini kita ke Jogja untuk melihat keindahan alam. Dan tanpa membuang masa, jom kita jalan-jalan ke Jogja. Dan kali ini ke Jurang Tembelan yang sangat hits dan popular. Tempat ini berlokasi di Desa Manggunan, tepatnya di Kecamatan Dilinggo, Bantul. Dan sebenarnya tempat ini memang jadi tempat tumpuan. Dan kerana apa? Yang pertama, masuknya tu sangat murah, iaitu RM5,000 sahaja atau sekitar RM1.80. Dan juga kena parking. Parking juga sekitar RM5,000. So kita habis dekat sini sekitar RM10,000 sahaja, tapi dapat spot-spot yang sangat cantik dan sangat memukau. Dan di situ kita boleh lihat keindahan alam yang mempesona, dan juga latar belakang pegunungan Sewu dan aliran sungai Oyo. Dan apa lagi, kita ambil gambar. Okey, dah puas ambil gambar, apa lagi kita kena naik destination, iaitu Pantai Timang. Pantai Timang ini memang sangat popular kalau untuk ambil gambar, tapi kena ingat untuk datang ke sini bukan mudah kerana harus naik jeep. Untuk harga jeep itu sekitar RM500,000. Jadi kita lihat pemandangan untuk ke Pantai Timang. Okey, untuk ke Pantai Timang ini dia ada dua lah di situ yang jadi tumpuan, iaitu naik gondola ataupun naik ke jambatan. Untuk naik gondola harus bayar sebanyak RM200,000 ataupun sekitar RM60. Untuk jalan-jalan di titian ataupun jambatan tu RM100,000 saja ataupun RM30 lah. Jadi pantainya memang cantik, tapi sebenarnya takut juga kalau tengok bawah dia tu. Kalau bayangkan kalau terjatuh, terfikir-fikir kalau terjatuh kan, tapi sebenarnya selamat. Dan kerana di sana tetap terjaga keselamatannya. So kita sempat jugalah ambil gambar cantik-cantik. Pantai dia memang sangat cantik. Untuk ambil gambar memang sangat sesuai. So next kita ke mana? Tunggu.